Alright geng, Assalamualaikum semua. Saya tidak selamat datang kembali ke channel Buat Ikan Lihat Cyber Egg. Hari ni saya akan mereview pistol mancis dengan mancis sekali. Ni pistolnya. Ok, sebelum saya nak test main ni, jangan lupa subscribe, like, komen dan notification buka. Ok, hari ni saya akan mereview macam mancis dan testing main macam mancis. Kalau korang tak tahu kan, pistol mancis ni pada awal 90-an dan tahun 2000-an lah. Sebab ramai orang main ni untuk tahu, sebab nak main boleh je main tembak, tapi kena hormatkan orang lah. Kena hati-hati lah, sebab kita main kat luar rumah ni. Sekarang ni kita kat luar rumah, jangan main depan rumah sebab kena hormat. Kan ada orang lain, ada adik kecil tidur lah, sebab kita kena hormat kat orang kat luar. Okay, kat tangan saya ni ada mancis. So kita buka satu. Okay, kita test. Okay, jom kita test dulu test. Dah tak kena lagi, berapa kali dia kelorong. Dia tak kena 3 round. Weh, mantap. Okay, tapi kena hati-hati lah guys, kena hati-hati. Okay, masukkan lagi. Woi, kena lagi dong. Woi, membahaya lah. Tapi kena chill berhati-hati lah kita bermain-main ni kan. Pistol ni saya beli dekat kampung masa tu, berapa ringgit? RM6.90 lah. Tapi kena hati-hati lah. Sekejap saya tunjuk. Kena hati-hati macam ni. Tak apa-apa kali 2 kali. Wow, nice. Pistol ni sangat nice. Dia mainkan waktu petang, kalau pagi boleh main. Okay, saya nak bagi tahu korang lah. Korang nak cari pistol ni dekat mana kan? Dekat kampung je kan, boleh je beli. Lah yang berharga RM6.90 saya beli dekat kampung saya. Walaupun mancis ni kalau korang kan, kalau kehabisan apa-apa kan, korang cari kat kedai rujak ke mancis ni. Sebab saya beli dekat bandar pun ada dalam RM70. Dapat 3 berapa tak tahu. Sebab saya beli borong 4 mancis. Okay, itu saja video kali ni. Okay, bye-bye semua. Jangan lupa subscribe, like, komen dan notification. Okay, bye-bye semua. Bye-bye.